Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa kita lagi dalam channel Kopi dan Sejarah. Alhamdulillah. Lama Lama tak jumpa. Sebulan ni? Sebulan lah. The profile sebelum ni banyak lah. Ipang bagi tahu kopi tak ada. Alhamdulillah hari ni berjaya juga. Alhamdulillah. Dah settle dah semua kerja, dah balik dah. Kita start. Tapi still tak ada kopi lah. Tapi still tak ada kopi. Sebab malam malam. Orang tahu je kenapa buat malam, selalu buat pagi. Okey. Sebab siang hari hujan. Siang saya hujan. Dia minggu ni ataupun bulan ni dia banyak hujan. Betul. Kalau pagi petang hujan, Kita geng-geng outdoor macam ni lah struggle kita orang. Struggle betul. Jadi ada waktu, time kosong malam, tempat pun cantik. Kita berada di Teniat Village. Inilah suasana malam di Teniat Village. Tenang, sangat tenang pun semua. Kalau ada kopi, ada ayam panggang. Next InsyaAllah kita kena ada kopi, kena ada panggang semua. Okey, Alhamdulillah. Sebelum kita masuk pada perbincangan kita pada malam ni, Pang, eloklah kami berdua merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada semua yang telah pun mengikuti kami daripada awal kami start. Kita start Pertengahan Ramadan kan? Ya. Pertengahan Ramadan dengan follower yang hanya 260. Dan pada hari ini di TikTok, media sosial kita orang di TikTok dah 1076 dalam sebulan setengah. Terima kasih semua. Kami ucapkan ribuan terima kasih. Dan perkembangan menarik juga untuk di YouTube. Kita start dengan 1,000 lebih lah. Sekarang dah hampir 1,400 follower. Jadi kita nak ucapkan 1,370. Jadi terima kasih kepada semua yang support kami. Dan kami harap anda semua terus support kami dan menyokong. Semoga bermanfaat lah. Ya, semoga apa yang saya, saudara Irfan sampaikan ini bermanfaat untuk semua. Okey, Pang, Alhamdulillah settle tu. Dan kita nak bincang juga berkenaan dengan satu video di TikTok kita yang membuatkan kita ni viral, iaitu video berkenaan dengan Palestin ataupun lebih tepatnya Syria. Di mana kalau kita tengok dalam komen-komen tu, kan, ada yang menyebut tentang kepentingan Damaskus ataupun Syria ini untuk pembebasan Palestin, seperti mana yang kita sebut dalam video lah. Dan ada juga yang menyebut tentang satu tokoh yang kalau sekarang dia dah jadi presiden, iaitu Al-Jolani. Okey, jadi nak tanya sikit lah, nak minta komen sikit lah daripada Pang. Pang rasa lagu mana, Pang, berkenaan dengan Al-Jolani ni? First Al-Jolani dulu lah. Okey. Kenapa Al-Jolani? Dia sebenarnya dalam video tu ada sebahagian sahabat kita yang salah faham. Salah faham sebab apa? Salah faham sebab kononnya kita nak menyentuh tentang isu politik. Sebenarnya kita tak berminat untuk sentuh isu politik semasa sebab kita boleh berbeza. Sebab mungkin sudut pandang saya, sudut pandang Awi, sudut pandang orang lain tak sama. Sebab tu kita tak berminat sangat nak sebut. Jadi kita hanya fokus pada sejarah. Tapi tak sangka pula sejauh itu orang faham. jadi kita kena sentuh jugalah. Ya, betul. Kita kena sentuh jugalah. Kena clear kan. Kena clear kan. Sebab dalam video tu kita nak cerita tentang kelebihan Syam. Bukan kelebihan Syam, kelebihan Syria. Orang kita bila sebut tentang Syam, orang kita akan nampak Palestin je. Orang hanya nampak penderitaan saudara-saudara kita di Palestin yang ditindas, dijajah, dizalimi oleh Israel. Tapi orang tak nampak Syria. Orang tak nampak Syria, saudara kita se-Islam dibantai, dibunuh, dibom selama lebih 14 tahun. Bahkan sebelum itu mereka dah 50 tahun lebih dah berada di dalam kezaliman rejim Assad. Semenjak Hafiz Assad, ayah kepada Bashar. Berita tentang Syria tak meluas sangat lah. Jadi orang hanya nampak penderitaan Syam, orang akan nampak Palestin. Orang tak nampak yang Syam itu termasuk juga Syria. Orang tak nampak kezaliman yang berterusan. Yang dibuat oleh seorang pemimpin yang sangat gila kuasa, yang sanggup buat apa saja demi untuk kekal memerintah, berkuasa. Jadi apabila jatuhnya pemimpin yang jahat ini, kita bergembira. Of course lah. Kita bergembira. Itu isunya, kita bergembira. Tapi itu yang kita pelik, di sebalik kegembiraan kita ada yang panas. Ada yang panas.
Apa masalah korang Maksudnya, sebenarnya? okey, seolah-olah Ahmad Ash-Shara ataupun Presiden Syria yang baru ni, ataupun mereka sebut sebagai Jolani, mereka sebut sebagai ejen Zionis. Ini satu statement yang bagi saya agak dangkal lah sebenarnya. Tapi mungkin itu cara pandang dia. Okey. Nak macam mana, itu politik macam tu, diijtihad. Jadi kalau kita sendiri, kenapa kita bergembira di atas kejatuhan Bashar ini? Sebab penderitaan umat Islam dah berakhir di Syria. Bayangkan jutaan yang dalam jutaan ini sama ada kehilangan nyawa, kehilangan tempat tinggal, menjadi pelarian. Kenapa orang tak helak benda tu? Betul. Kenapa orang tak sebut tentang kezaliman ini? Apabila berakhir kita gembira. Betul. Dan kenapa orang mesti nampak yang menjatuhkan Bashar ini sebagai ejen Zionis? Kenapa tak pandang Bashar sebagai ejen Zionis? Betul. Okey, ketika Bashar 14 tahun membunuh rakyat dia, pernah tak Israel menjajah Syria? Mereka hanya duduk di Bukit Golan itu. Makna bersempadan saja. Mereka dah masuk di Golan semenjak perang 70-an. Tapi kenapa mereka tak meluaskan lagi jajahan mereka ke lebih luas daripada Bukit Golan di zaman Bashar? Makna dia tak rasa Bashar ni ancaman. Berbeza dengan Ahmad Shara. Bila Ahmad Shara naik, Benjamin Netanyahu ataupun setan Yahu lah. setan Yahu ni bila jatuhnya Bashar, malam tu terus dia hancurkan. Dia hantar dalam satu malam. Ini operasi ketenteraan besar-besaran Israel ke atas Syria. Dia buat apa? Dia tembak, dia hancurkan semua sistem-sistem pertahanan yang ada di Syria. Tak silap saya tengok analisis politik, dia kata lebih kurang 90% sistem pertahanan Syria hancur ketika serangan Israel. Maknanya kalau betul Al-Jolani ni geng dia orang lah, geng dia orang. Tepuk tangan lah. Patut saya tepuk tangan lah. Ahlan. Dia bagi bantuan ketenteraan Orang kata lagi. ahlan wa sahlan. Betul. Tapi dia hancurkan hampir 95% sistem ketenteraan yang ada di Syria. Sebab dia takut kebangkitan Syria. Kita kena faham. Nabi pernah sebut tentang kelebihan Syam ni terlalu banyak. Kelebihan ahli Syam, kebaikan untuk ahli Syam, dan tentera terbaik yang musuh tak boleh nak menghancurkan mereka berada di Syam. Tak kira lah kita kata okey, Syam yang Nabi maksudkan ialah Palestin, tapi Syria juga Syam. Okey, jelas. Berjelas. Jadi Israel sedar Syam Syria apabila bangkit bermaksud akan memberikan saingan kepada dia orang. Betul. Kejatuhan dia orang itu macam yang apa bagi tahu? Pasti. Dan Pasti. Semakin dekat. Allah janji. Maha suci Allah daripada memungkiri janji. Allah kata wa inna jundana lahumul mansurun. Tentera kami, orang yang berjuang kerana kami lah yang akan menang. Diberi kemenangan. Kita nampak Nakbah 1948, penjajahan Palestin. Orang kata kenapa Allah tak tolong-tolong? Dah hampir 100 tahun dah. Maha suci Allah daripada memungkiri janji. Persoalannya kita, adakah kita dah memenuhi apa yang asbab-asbab kepada kemenangan? Kalau kita dah penuhi benda tu, kemenangan akan datang pasti. Jadi isu Syria tadi itu saya pelik. Tapi tak apalah, itu mungkin sudut pandang diorang dan kita masing-masing akan bertanggungjawab lah. Kita masing-masing akan bertanggungjawab di hadapan Allah esok. Kita sokong jualan. Kita sokong saya kalau betul saya tak boleh lah betul Jolani. Nama dia Ahmad Shara. Jolani ni nama sebelum tu. Nama semenjak gerakan jihad dulu. Tapi dia pun dah jadi presiden sekarang. Jadi presiden. Jadi kenapa kami sokong kemenangan rakyat Syria melalui Ahmad Shara ini? Sebab Syria sekarang dah tak macam dulu. Betul. Rakyat Syria sekarang dah bebas. Betul. Ulama-ulama, rakyat-rakyat Syria yang berada di luar masing-masing kembali ke tempat asal mereka. Berbondong-bondong boleh pulang kembali ke tanah air. Betul. Bahkan satu video saya tengok. Dia kata, mulai hari ini aku berbangga sebagai rakyat Syria. Dulu kalau orang tanya kau dari mana? Aku malu nak sebut Syria. Sebab kekejaman yang Bashar Kekejaman tak boleh. Kalau kita buat, tengok penjara Said Naya. Kau tak nak sebut benda ni. Said Naya ni Maslah Bashari orang Syria sebut.
tempat untuk menghancurkan manusia dengan alat-alat seksaannya, dengan hydraulic pressnya untuk hancur mayat. Benda ni kita binatang pun kita tak sanggup nak buat benda ni. Tapi dia sanggup demi untuk kekal berkuasa, dia sanggup buat dekat rakyat dia. Jadi itu sebab kami bergembira. Itu stand kami. Betul. Stand kami apabila ada yang telah menyelamatkan rakyat Syria, dia kata, okey, lepas ni si Jolani ni akan memerangi semua musuh-musuh Israel. Bukan semua musuh-musuh, tak betul tu, tak bahasa tu. Okey. Semua musuh Israel. Okay. Sebab apa? Itu kita tunggulah, kita tunggu tengok. Betul. Dan mungkinlah sedikit yang tersinggung dengan video kita di TikTok itu mungkin merasakan bahawa ini ada kaitan dengan perbezaan mazhab dalam agama Islam tu sendiri. Sebenarnya tak ada kaitan. Sebab kalau tengok Ahmad Syarok naik sekarang ni pun, dia mengambil pendekatan suku-suku dalam kabinet dia pun ada pelbagai. Ada pelbagai, ada kelompok, Kurdish, ada Kristian, Kurdish, dan ada Drus, Syiah. Alawi, Syiah dan banyak bekas lagi. pegawai-pegawai Bashar pun ada dalam tu. Ya. Itu menunjuk keterbukaan. Betul. Dan sebenarnya support kami terhadap Ahmad Syarok ini, dia satu bukanlah 100% berlandaskan agama ataupun berlandaskan perbezaan fahaman, tapi dia paling besar sekali kemanusiaan. Dia telah menyelamatkan ribuan rakyat Syria daripada seksa yang telah pun berlaku dan menimpa mereka dalam satu tempoh yang cukup panjang, kan? Okey, dan kalau orang cakap Ahmad Syarok ini geng kepada Israel, yang berlaku sekarang ini adalah satu kelompok. Kalau kita boleh tengoklah kelompok Drus yang ada di Syria, bagaimana mereka ini disupport oleh Israel untuk menentang kabinet Ahmad Syarok. Bukan semualah. Tapi pemimpin mereka disogok oleh Israel untuk menentang Ahmad Syarok. Kita boleh tengok sendiri. Ini yang berlaku. Itu tak cok pula sebagai agensi. Itulah masalahnya. Tak cok pula sebagai agensi. Itu pelik je. Tapi tak apalah, kita berbeza. Cara pandang politik tak apalah. Betul. Tapi atas dasar kemanusiaan, kita harus bersatu hati. Okey, alhamdulillah. Okey bang, untuk menjawab isu itu dan mengucapkan ribuan terima kasih pada semua, dan jangan lupa untuk still follow kami dan kita dah lama dah ni kita podcast ni. Betul, dah lama tak buat podcast ni. Okey bang, settle yang tu. Kita masuk berkenaan dengan perbincangan kita. Topik yang akan kita bincangkan pada malam ini adalah mengenai seorang tokoh yang cukup agung dalam sirah Nabawiyah itu sendiri. Dalam di kalangan sahabat-sahabat Rasulullah ini, ada yang baik, ada yang latar belakangnya kurang baik, ada yang masuk Islam daripada kecil, ada yang sudah tua tu baru masuk Islam, ada perempuan, ada. Cuma seorang sahabat agung ini, beliau kisahnya cukup terkenal dan banyak diketahui oleh umum. Permulaan kepada futuhat-futuhat yang berlaku, perluasan kuasa yang berlaku dalam kekhilafahan yang beliau pegang ini menyebabkan Islam mampu menguasai sehingga ke Afrika. Itu adalah ke Mesir. Itu adalah satu benda yang memerlukan seorang pemimpin yang cukup kuat dengan keadaan Islam yang masih lagi muda, baru beberapa tahun naik. Di tengah-tengah dua kuasa besar, Parsi dan juga Rom, mampu untuk meletakkan Islam dalam landscape politik dunia pada ketika itu. Tokoh yang kita akan bincangkan pada malam ini adalah tak lain dan tak bukan Amirul Mukminin pertama umat Islam, iaitu Saidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Okey, baik. Sebelum kita pergi lebih jauh, elok untuk kita kenal sedikit dengan karakter dan juga perwatakan yang dibawa oleh sahabat agung ini. Kelebihan yang ada pada beliau ini bukan kecil-kecil sebenarnya, bukan anak-anak lah ayat-ayatnya. Sebabnya Nabi sendiri pun ada ungkapan keluar daripada Rasulullah mengatakan bahawa kalau ada Nabi selepas daripada aku, maka Umar lah orangnya. Jadi saya tak nak cerita lebih lanjut. Saya serahkan kepada sahabat saya untuk kita cerita sikit
fudail ataupun kelebihan-kelebihan yang ada dengan sahabat agung Rasulullah ini. Boleh tak? Silakan. Boleh insyaAllah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Jadi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ardah, seorang sahabat, salah seorang daripada 10 sahabat yang dijamin syurga. Itu yang paling besar sekali ya. Dan yang kedua setelah Abu Bakar. Bukan kaleng-kaleng. Bukan kali-kali. Cukup kelebihan ataupun kemuliaan yang ada pada Sayyidina Umar ni, ingat tak cerita perang Uhud? Perang Uhud. Kita pernah cerita yang umat Islam dalam podcast berundur. kita pernah cerita. Okay. Yang berundur tu. Okay. Untuk sahabat mungkin tak yang first tengok, kita cerita lah sikit. Ketika umat Islam berundur di Bukit Uhud, masing-masing ambil tempat lah ni. Dan pokok Quraisy ketika itu merasa bangga sebab apa? Kerana mereka menang sebab mereka yakin mereka dah bunuh Rasulullah. Datanglah Abu Sufyan dengan angkuh. Dia tanya, afikum Muhammad. Dalam ramai-ramai duk menyorok ni, celah-celah bukit ni, ada tak nama Muhammad? Nabi ada. Nabi kata, la tujibuh. Jangan jawab. Senyap. 3 kali tanya, senyap. Dia tanya pula, yang kedua dia tanya, siapa lepas Nabi dia tanya? Afikum Abi Bakr. Afikum Ibnu Abi Quhafah. Adakah di kalangan kalian Abu Bakar? Nabi kata, senyap. 3 kali, senyap. Afikum Umar. Afikum Umar bin Al-Khattab. Umar nak jawab lah sebab dia. Siap. Maka banggalah Abu Sufyan. Dia kata, amma haula laqad kufiltumuhum. Adapun nama-nama yang aku sebut tadi, maka telah aku habiskan mereka. Jadi poin sini ialah, siapa yang Abu Sufyan tanya setelah Nabi? Abu Bakar. Lepas Abu Bakar? Umar. Dan dia tak tanya dah lepas pada tu. Terus dia isytihar, dia menang. Maksudnya, kalau dah tak ada 3 orang ni, tak perlu tanya dah orang lain. Aku dah menang. Apa? Maknanya dia tahu hierarki kepentingan sahabat-sahabat. Jadi sebab tu dia tak tanya orang lain. Cukup dengan 3 orang tu je. Sebab itulah Umar tak tahan sangat. Dia kata, ayat adu Allah. Tak puas hati. Dia tak puas hati. Sebab apa? Sebab Abu Sufyan kata, al-yawm lana la alaina. Yom kayum badrin. Dia kata, hari ni hari kami. Hari kami menang. Bukan kami kalah seperti Badar dulu. Dulu Badar kami kalah, hari ni kami menang. Nabi tengok ke Umar. Nabi tanya, ala tujibu? Umar tak nak jawab ke Umar? Tadi nak jawab lah. Umar tanya, Umar tak ujib. Apa aku nak jawab? Maka Nabi suruh jawab, la sawa. Tak sama. Badar dengan hari ni tak sama. Sebab apa tak sama? Dulu memang kami menang. Hari ni kamu menang. Tapi ingat, dulu orang yang meninggal di kalangan kami syahid syurga. Qatlana fil jannah wa qatlakum fil nar. Orang yang terbunuh di kalangan kalian dahulu neraka. Betul? Tak sama. Jadi Abu Sufyan pun wayak pula. Lu Hubal. Tinggilah Hubal. Hubal ini salah satu berhala jahiliah yang digunakan untuk berperang. Mana dia ada satu berhala khusus untuk berperang. Nama dia Hubal. Macam Tuhan perang lah. Tuhan perang. Dewa perang. Dia kata, lu Hubal. Tinggilah Hubal. Nabi tanya Umar, ala tujibu? Untuk jawab kau Umar? Tak nak jawab kau? Tadi nak jawab sangat. Umar tanya, apa kau nak jawab? Jawab, Allahu a'la wa ajal. Allah lebih tinggi, lebih mulia. Senyap. Tengok. Jadi Umar, ini Umar ni semenjak sebelum Islam lagi dia terkenal orang. Okay, secara fizikal sendiri pun Umar ni orang yang tubuh dia, orang Kelantan kata tough. Tinggi besar. Orang Kelantan kata tough dah. Tough. Dia tough. Tinggi dia, tubuhnya kasarnya. Ini Umar. Dan kalau fizikal setara tu, dia punya keberanian, sifat dia pun gitu juga. Seiring dengan tubuh. Sebab ada juga diceritakan dalam kitab-kitab, kalau naik kuda ni kaki dia tu sampai tanah kan. Betul. Ini toughnya Umar. Jadi Umar sendiri, kalau kelebihan yang Nabi sebut ni tak cukup kita cerita podcast ni. Betul. Tak boleh satu episod. Tak boleh 2 kena, episod. Dia kena banyak. Kena 3 episod cerita fadail. Sama juga dengan Abu Bakar. Sebab terlalu banyak kelebihan dia. Terutamanya kita cerita kelebihan dia sebelum kita cerita pasal lagu mana dia masuk Islam.
Umar ni Nabi pernah sebut seperti yang saudara Awi sebut tadi, kalau ada Nabi selepas aku, Umar lah Nabi tu. Tapi tak ada. Tak ada. Memang Tapi tak kalau ada Kalau Umar. ada Umar. Mana kata sifat-sifat yang ada pada Umar tu layak. Melayakkan dia untuk jadi nabi. Kalau ada. Kalau ada. Kalau ada. Okay. Jadi tu hadis. Hadis yang lain Nabi sebut, hadis ni ada seorang sahabat Nabi ni nama dia Amr bin As. Amr bin As, kita dalam profil. Orang hebat ni. Amr bin As dia masuk Islam lewat lah. Dia masuk Islam lewat. Dia jumpa dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, man ahabbun nasi ilaik. Ya Rasulullah, siapa manusia yang paling kamu sayang? Rasulullah kata Aisyah. Aisyah. Lepas tu Amr bin As tanya pula. Dia kata, lepas tu lelakinya siapa? Nabi kata Abuha. Ayuh pada Aisyah. Lepas tu Amr bin As tanya pula sebab dia nak tahu di mana aku di sisi Rasulullah. Dia bertanya pula, "Summa man?" Siapa pula lepas Abu Bakar? Umar. "Summa man?" Nabi sebut. Dia tak puas hati dia. Lepas tu siapa? Lepas tu siapa? Dia nak dia lah. Lah kali dia tak dia kata lepas pada aku tak jumpa nama aku tak tanya dah. Sebab aku takut nama aku duk last sekali. Lepas tu cakap. Okay, jadi Umar lepas Abu Bakar. Nabi royak pula, wahai Umar, demi Allah, ma salakta fajjan, tidak ada jalan hak mu lalu illa wasalaka syaitan fajjan ghaira fajjik. Tidak ada jalan yang kamu lalu kecuali syaitan akan lalu jalan hak mu tak lalu. Dia berbeza dengan kita. Saya tertunggu. Sini. Itu beza dengan kita. Tu. Umar ni saya tak berani nak lalu. Jalan hak dia lalu pun tak berani. Lain orang takwa. Orang takut Tuhan ni makhluk takut dia. Umar hebat. Bukan kata Abu Bakar duk, tapi Nabi cerita Umar. Dan kalau kita fikir balik, berapa banyak Nabi duk cerita, duk puji Abu Bakar, puji Umar berapa. Dan kemungkinan Nabi sendiri pun dapat wahyu dah apa yang akan terjadi tentang kepribadian dua orang ni. Mungkin Nabi dah dapat wahyu awal tentang akan berlaku satu masa ni orang akan kutuk dua orang ni. Jadi sebab tu banyak hadis sebut Nabi cerita pasal dua orang ni. Syaikhan ni, ini Syaikhan ya. Dua syekh. Dua orang sahabat baik Rasulullah. Cukup juga hebatnya Umar ni. Dia wafat, dia meninggal. Makam dia sekali dengan Abu Bakar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok almar'u ma'aman ahab. Manusia itu akan dibangkitkan bersama dengan orang yang dia sayang. Pada peringkat awalnya, benarnya kubur tu untuk Siti Aisyah. Dia simpan untuk dia. Sebab bilik dia. Sebab bilik dia. Jadi tengok Umar tu. Masa dia kena tikar kan, tengah sakit. Umar dia cabut gelar Amirul Mukminin dia. Dia suruh orang tanya Ummul Mukminin Aisyah. Umar bin Al-Khattab minta izin untuk ditanya. Dia tak sebut Amirul Mukminin. Sebab bila sebut Amirul Mukminin, benda tu seolah-olah perintah dan Aisyah kena ikut. Buat title. Tak ada title dah. Nak mati dah ni. Kenapa? Ni orang warung. Kalau kita cerita panggil sepanjang pemerintah dia, subhanallah. Betapa warungnya dia dijaganya. Setiap sen masuk di negara dia. Dia audit tu. So. Hebat Umar ni. Jadi hadis lain Nabi sebut tentang ada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Dia kata, wahai Umar, beruntunglah mu. Apa beruntung? Okay. Sebab Rasulullah masa mu hidup mu berjual dengan Nabi. Abdullah bin Abbas sebut, ni masa Umar sakit dah ni, akhir hayat dah. Mu berjual dengan Nabi, mu berperang dengan Nabi, mu berdakwah dengan Nabi. Dan Rasulullah SAW wafat dalam keadaan dia redha kamu. Umar kata, itu bukan jaminan untuk aku tetap biasa-biasa buat ibadat. Sebab walaupun dah dapat jaminan syurga, punya tawaduk Umar ni, subhanallah. Bahkan dia tanya, ni fadail dia. Orang yang rendah diri, orang yang kalau sebut dalam hadis Nabi sendiri, Nabi sebut banyak kelebihan tentang dia. Tapi dia tak akak diri. Kalau kita, jangan kata Nabi sebut, Nabi tu bagi hint dia. Habis dah. Mengaku walik dah apa bang.
minum air kaki ke apa. Mana tahu kan. Tapi Umar tak jadi macam balik. Betul. Tengok Umar, subhanallah. Dan banyak lagi lah hadis seperti Nabi pernah khabar ke bahawa Umar ni akan mati syahid. Ketika Nabi naik bukit Uhud ke. Tengok. Dan hobi Nabi ni kita tengok, subhanallah. Nabi ni masa dia mari Madinah ni umur dia 50 lebih dah. 50 lebih ya. Jadi umur Nabi jadi Rasul 40. Duduk Mekah 13. 53 tahun. Mana 53 tahun Nabi berhijrah ke Madinah. Jadi ketika Nabi pergi tu semua umur Nabi 50 ke atas. Nabi hobi Masih fit lagi. ini tubuh Nabi, dan Nabi suka panjat bukit. Hiking. Hiking. Nabi berhiking bukit Uhud. Masa tu bukit Uhud bergegar. Nabi kata usbut ya Uhud. Diam wahai Uhud. Sesungguhnya di atasmu ada Nabi, wasiddiq, ada orang siddiq iaitu Abu Bakar, wasyahidan, dan ada 2 orang yang akan mati syahid. Siapa 2 orang tu? Uthman, Umar. Dan satu ketika Nabi duduk dalam Nabi ni dia suka healing, dan Nabi ni dia suka bertafakur. Nabi duduk dia, Nabi bertafakur. Jadi satu ketika Nabi duduk bertafakur di dalam satu kebun dekat Masjid Quba. Siapa-siapa yang pergi umrah boleh pergi ziarah ke Masjid Quba ni. Kalau sekarang ni dia ada tempat yang dah ditanda. Tanda mozaik kat tempat tu lain daripada mozaik lain. Sebab apa? Sebab itu adalah Telaga Aris. Telaga Aris itulah tempat yang Nabi pernah duduk, dan Nabi pernah berikan khabar kepada para sahabat, beberapa orang sahabat, bahawa mereka adalah ahli syurga. Salah seorang yang datang ke tempat Nabi itu adalah Abu Bakar, yang kedua Umar. Sayyidina Ali satu ketika dia mari ketika tengah siapkan jenazah Umar, ketika Umar dah wafat, meninggal. Datang Ali daripada belakang Abdullah bin Abbas. Dia pergi belakang. Dia kata, wahai Abdullah bin Abbas, sesungguhnya kita telah kehilangan sahabat besar Nabi. Ali Waya. Ali Waya. Ali Waya, sahabat besar Nabi. Sebab sepanjang hidup aku pernah dengar Nabi sebut, kharajtu ana wa Abu Bakar wa Umar. Aku keluar Abu Bakar dan Umar. Fa'altu ana Abu Bakar wa Umar. Aku buat, Abu Bakar buat, dan Umar buat. Wa dakhaltu, dan aku masuk, Abu Bakar dan Umar. Radhiyallahu anhum ajma'in. Makna setiap jejak langkah Rasulullah ni dituruti dengan Abu Bakar, Tak dituruti oleh pernah Umar. terpisah. Jadi ini Umar. Dan Umar sendiri kalau nak cerita, suppose saya rakyat sana lah, banyak fadail dia ni. Nak cerita tentang hadis, tapi masa kita tak mengizinkan. Tak apalah, kita terus cerita bagaimana dia masuk Islam. Betul. Sebab kita berhenti podcast kita yang lepas, kita berhenti di Abu Bakar wafat dan yes. Umar ganti. Sebelum kita cerita lagu mana Umar ganti pemerintahan, kita cerita dulu siapa Umar. Betul. Okey, dia masuk Islam antara yang terawal jugalah. Panggil, dan kita pernah dengar kisah yang apa? Umar tampar adik dia apa semua tu. Tapi sebenarnya kisah-kisah yang sampai berlegar tentang keislaman Umar ni kebanyakannya tak sahih. Ada yang apa lebih sahih sikitnya, sebab kisah tentang keislaman Umar ni terlalu banyak versi. Jadi yang sahih sendirinya kita cerita di sesi yang akan datang lah, sebab mungkin masa kita tak mengizinkan. Okey, maknanya settle dah mengenai fadail Umar ini. Dan kalau boleh saya tambah satunya, semasa selepas perang Badar tu, kalau boleh Ipang bantu saya, apabila selepas perang Badar terdapat tawanan-tawanan perang yang ditawan, dan ada beberapa keputusan yang perlu diambil oleh Rasulullah dan juga para sahabat sebagai panglima perang lah. Abu Bakar memberi cadangan untuk melepaskan tawanan ini, bagi dia balik. Kita tunjukkan Islam ini baik, dan mana tahu mereka terbuka hati untuk masuk ke dalam Islam. Tapi berbeza dengan pendapat yang dibawa oleh Saidina Umar, apabila dia mengatakan tak boleh, ini adalah musuh Allah, kita kena hapuskan mereka. Dan apabila berlaku seperti itu, Nabi lebih cenderung untuk memilih pendapat Abu Bakar ini. Kalau kita sebagai manusia pun confirm lebih cenderung untuk memilih pendapat Abu Bakar. Tapi Allah
turunkan ayat dan Allah bersetuju. Bukan bersetujulah, Menyokong. menyokong pendapat Umar tu sendiri. Seolah-olah Quran turun ikut idea Umar. Ikut idea Umar. Ini kerana ada satu hadis yang Nabi sebut, sesungguhnya di dalam umat-umat terdahulu ada qaumun muhaddathun. Okey. Ada kaum yang mereka bukan Nabi, tapi idea mereka itu seolah-olah dapat wahyu. Oh, okey. Tapi bukan wahyu, kita panggil ilham. Ilham, yes. Sebab dan setiap umat terdahulu walaupun mereka bukan Nabi tapi mereka ni muhaddathun. Dan Nabi kata, dan kalau ada di dalam umat aku ini, aku harap Umar lah orangnya. Sebab apa? Sebab banyak pandangan Umar ni yang bertepatan dengan yang Allah nak. Untuk contoh, selain daripada kisah tawanan perang itu, tawanan perang, kisah arak, pengharaman arak. Okey. Hijab. Kisah hijab, kisah tentang azan sendiri, azan. Yang ada seorang sahabat yang dapat mimpi tentang azan tu, yang Nabi kata kita nak guna apa untuk panggil orang datang buat ibadat ni. Orang cadang pakai trompet macam Yahudi, ada yang cadang pakai loceng macam Nasrani. Kristian. Jadi ada seorang sahabat tu, saya lupa nama apa. Dia mimpi malam tu. Dia dalam mimpi tu dia nampak orang bawa loceng dalam mimpi tu, dan dia kata, "Okey, bagi aku loceng." Orang tu tanya, "Kau nak buat apa? Loceng ni?" "Nak panggil orang solat." Dia kata, "Tak payah, kamu ada panggilan yang lebih baik untuk panggil orang solat. Iaitu kamu sebutlah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan." Dia pun dengar. Lepas tu member dalam mimpi tu senyap kejap. Dia pun kata, kalau kamu dah nak solat, tadi panggil orang solat. Kalau dah nak solat, kamu sebut macam ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qad qamat salah. Sampai habis. Iqamah. Dan dia bangun, tu pergi jumpa Nabi. Cerita dekat Nabi tentang mimpi ni. Nabi kata panggil Bilal. Sebab Bilal ni suara yang nyaring. Kamu pergi cerita apa yang kamu dengar tu kepada Bilal. Biar disebut. Mudah-mudahan ini adalah petunjuk. Umar dengar, Umar datang. "Kamu dapat dari mana ni?" "Aku dapat mimpi." "Demi Allah, aku dapat mimpi yang sama." Subhanallah. Ini Umar. Dan Umar ni juga, kita last. Mungkin kita cerita tentang keislaman Umar di minggu depan. Next episode. Saya tutup dengan kisah yang Umar ni memang sangat-sangat, kalau dia dengar ayat Quran, dia panggil, kalau dalam kitab dia sebut sebagai waqafan lil Quran. Maksudnya dia ni bila dengar Quran terus diam. Macam mana? Ada satu kisah ketika dia jadi khalifah, ada seorang badui ni datang. Dia kata, "Wahai Umar, berlaku adil lah kamu." Sedap ayat Umar gitu dah. Tak iya bagi-bagi. Tak dia. Umar ni semua kemewahan dia tolak. Sebab nak jaga ni, audit ni, jaga duit amanah ni. Betul. Tiba-tiba Umar kata adil lah. Suruh adil. Umar nak marah. Ada seorang sahabat lagi, dia tenangkan Umar. Dia kata, "Ya Amirul Mukminin, sabar. Sesungguhnya Allah telah menyebut khudhil af wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin. Maafkanlah dan suruhlah orang buat baik dan abaikan orang-orang yang jahil. Dan sesungguhnya orang ini jahil, abaikan dia." Maksudnya Umar betul juga. Habis. Jadi tak ada dia marah. Itulah karakteristik kelebihan seorang sahabat agung Rasulullah, Amirul Mukminin yang pertama. Sebab kalau boleh nak cerita panjang lagi, tapi kita dah sebut banyak pasal serial tadi. Betul. Kalau boleh. Tapi next episode insyaAllah kita akan cerita bagaimana keislaman sahabat agung Rasulullah ini. Sebab banyak versi. Ada kata yang dia dengar Quran, ada kata dia baca surah Toha. Tapi kita tengok yang mana lebih. Betul. Mana lebih, dan kita akan bawakanlah kisah-kisah tu untuk next episode. Jadi anda semua jangan lupa untuk tunggu next episode, dan kita jumpa lagi selepas pada ini. Okey, jangan lupa like jikalau video ini bermanfaat, dan boleh komen lah. Betul. Apa-apa kekurangan yang ataupun kesilapan fakta yang saya sebut. Betul. Sebab kita manusia tak lagi. Betul. Dan jangan lupa subscribe. Okay. Itu yang penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.